Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih orang baik kerana telah berkongsi rezeki bersama kami. Kalau sebelum ini dapur kami agak uzur dan banyak kelengkapan yang rosak, dan kami terpaksa gunakan juga semampu yang boleh demi kelangsungan pelajar tahfiz anak yatim di sini. Dulu kalau hujang kami gagalkan juga untuk masak, guna sahaja apa yang boleh. Sampai dah cukup duit baru kami akan renovate sikit untuk membaiki apa yang perlu. Mahat Tahfiz Anak Yatim Darul Fuqaha yang terletak di Sungai Murat Kajang ini terdiri daripada pelajar anak yatim, asnaf dan juga pelajar tahfiz. Jumlah mereka hampir 70 orang. Di sinilah mereka tinggal dan di sinilah mereka belajar, dan paling penting di sinilah mereka menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, pada bulan April yang lepas kami berjaya mengumpul hampir RM15,000 hasil sumbangan infak dan wakaf tuan-puan. Hasil sumbangan ini telah kami beli sedikit barang keperluan bagi menaik taraf dapur yang sedia ada, dan tuan-puan boleh melihat di belakang saya ini ada sebahagian barang yang telah dibeli. Inilah harta tuan-puan yang telah diamanahkan kepada kami bagi membantu meneruskan lagi pembelajaran anak yatim dan tahfiz di sini, dan kami bertanggungjawab pemegang amanah ini. Tuan-puan, perbelanjaan keseluruhan ubah suai dapur menelan belanja RM50,000. Masih lagi ada yang kurang, dan pihak kami membuka peluang ini kepada tuan-puan untuk bersama-sama dalam membangunkan Mahat Tahfiz Anak Yatim Darul Fuqaha ini. Kami buka satu lot wakaf bagi dapur ini sebanyak RM100 bagi satu nama. Sekiranya belum diizinkan, infaklah semampunya. Ayuh bersama kami merealisasikan pembinaan dapur Mahat ini. Akhir kata dari saya, terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Tuan-puan yang ingin berinfak lagi, jom bantu kami sekarang. Nombor akaun seperti yang tertera.